Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua, terutamanya kepada Prof. Madya Dr. Azwan bin Abdul Wah selaku pensyarah kami bagi subjek perancangan kewangan Islam dan penasihatan harta. Jadi, pada hari ini saya dan kumpulan saya akan membentangkan analisis kes perancangan kewangan berdasarkan kes sebenar seorang klien. Maklumat klien diperolehi melalui program siap bersama ASNB. Perancangan kewangan Islam didefinisikan sebagai satu proses pengurusan harta secara holistik yang merangkumi fasa penjanaan, perlindungan melalui takaful, penyucian melalui zakat, pertumbuhan pelaburan serta penganggihan kekayaan dengan mematuhi sepenuhnya prinsip syariat berlandaskan elemen keimanan serta amanah. Objektif utama perancangan ini adalah untuk mencapai kesejahteraan hakiki di dunia dan di akhirat menerusi pemenuhan keperluan manusia yang berteraskan prinsip maqasid syariah, khususnya aspek pemeliharaan harta serta membebaskan individu daripada sebarang unsur ketidakpatuhan syariah. Oleh itu, analisis profil klien dijalankan untuk menilai kedudukan kewangan semasa serta mengenal pasti penambahbaikan yang diperlukan. Assalamualaikum, saya akan membentangkan berkenaan analisis profil demografi klien. Profil klien, nama samaran ialah Encik A, berumur 35 tahun, status perkahwinan berkahwin, bilangan tanggungan sebanyak 3 orang anak, pekerjaan sebagai eksekutif operasi, pendapatan bersih bulanan sebanyak RM6,500, tempoh khidmatan selama 10 tahun. Manakala situasi kewangan semasa, jumlah aset simpanan bank iaitu RM15,000, KWSP sebanyak RM80,000, rumah RM250,000, perandaan sebanyak RM40,000 dan jumlah aset sebanyak RM380,000. Jumlah liability pula, pinjaman rumah sebanyak RM180,000, pinjaman kereta RM40,000, hutang kad kredit RM5,000 dan jumlah liability RM225,000. Manakala analisis nisbah hutang kepada pendapatan iaitu debt to income ratio, DTI sama dengan ansuran kereta tambah ansuran rumah tambah komitmen hutang lain dibahagi pendapatan bulanan dan didarab 100 akan mendapat 32.3%, iaitu lebih kecil daripada 40% yang menunjukkan pengiraan yang bagus. Manakala analisis nisbah simpanan pengiraan, nisbah simpanan sama dengan jumlah simpanan bahagi pendapatan bulanan iaitu RM15,000 dibahagi dengan RM6,500 akan mendapat 2.3 per bulan pendapatan. Nilai bersih iaitu total aset akan ditolak dengan jumlah liability akan mendapat RM155,000. Situasi kewangan klien, matlamat kaya, jangka pendek iaitu 0 hingga 3 tahun. Klien ingin membina dan dana kecemasan sebanyak 6 bulan gaji, menyelesaikan hutang kad kredit dan mendapat perlindungan takaful keluarga. Manakala jangka sederhana iaitu 3 hingga 10 tahun, menyediakan dana pendidikan anak-anak dan menambah pelaburan patuh syariah. Dan seterusnya jangka masa panjang 10 tahun ke atas, klien ingin mencapai persaraan yang selesa dan membina legasi harta untuk waris. Isu dan cabaran utama, yang pertama ialah dana kecemasan tidak mencukupi. Kesannya berisiko menggunakan hutang sekiranya berlaku kecemasan atau kehilangan pekerjaan. Kedua, perlindungan takaful tidak mencukupi. Kesannya keluarga mungkin menghadapi masalah kewangan sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kepada pencari nafkah utama. Yang ketiga, tiada perancang harta pusaka yang jelas. Kesannya harta berpotensi dibekukan dan proses pembagian kepada waris menjadi lebih rumit. Selepas melihat profil kewangan beliau sebentar tadi, mari kita membuat analisis dengan lebih mendalam tentang bagaimana aliran wang masuk dan wang keluar dalam ekosistem kewangan keluarga Encik A secara bulanan dan tahunan. Pertama sekali, mari kita perhatikan aliran tunai masuk Encik A. Kita mendapati bahawa semua pendapatan utama beliau sebagai eksekutif operasi ialah sebanyak RM6,500 sebulan yang membawa kepada RM78,000 setahun.
Beliau turut menerima bonus tahunan agak besar iaitu sebanyak RM13,000 dan ini menjadikan jumlah keseluruhan aliran tunai masuk JA adalah sebanyak RM91,000. Seterusnya, kita beralih kepada aliran tunai keluarga bagi komitmen bulanan dan tahunan beliau. Kita mendapati jumlah perbelanjaan sehari hidup keluarga beliau adalah sangat munasabah. Selain itu, beliau memperuntukkan sebanyak RM500 untuk ibu bapa beliau. Dalam Islam, ini adalah satu amalan yang terpuji di bawah konsep ihsan dan nafkah kepada ibu bapa. Walau bagaimanapun, kita perlu memberi perhatian kepada komitmen hutang beliau seperti ansuran rumah, ansuran kereta dan bayaran minimum kad kredit. Secara keseluruhan, jumlah komitmen bulanan JA adalah sebanyak RM4,220 sebulan, manakala untuk tahunan adalah sebanyak RM55,340 setahun. Selepas membuat pengiraan, kita mendapati bahawa JA mempunyai lebihan tunai bulanan sebanyak RM2,280, manakala bagi lebihan tahunan adalah sebanyak RM35,660. Ini menunjukkan aliran tunai beliau berada dalam keadaan sihat dan positif. Namun begitu, lebihan tunai yang besar ini perlu diuruskan dengan strategi yang betul agar tidak tiris begitu saja. Oleh itu, bagi mengoptimalkan lebihan tunai ini, saya mencadangkan 3 strategi utama yang patuh syariah seperti berikut. Cadangan yang pertama ialah mengukuhkan dana kecemasan patuh syariah, di mana kita alihkan dalam RM1,000 sebulan daripada lebihan tunai secara konsisten ke dalam akaun tabung haji atau amanah saham Bumi Putra yang berlandaskan syariah sehingga mencapai sasaran ideal 6 bulan pendapatan iaitu sebanyak RM39,000. Hal ini adalah satu keperluan yang mendesak untuk melindungi kebajikan keluarga daripada sebarang masalah kewangan di luar jagaan seperti kehilangan pekerjaan atau masalah kesihatan tanpa perlu mencairkan aset tetap atau menambah hutang baru yang tidak perlu. Cadangan yang kedua ialah penyusunan semula liability menerusi penebusan hutang kad kredit. Kita agihkan sebanyak RM500 sebulan daripada lebihan tunai untuk melunaskan hutang kredit berjumlah RM5,000 dengan pantas menerusi kaedah debt snowball. Hal ini kerana kad kredit merupakan liability jangka pendek yang membebankan dengan kadar faedah yang tinggi. Apabila hutang berjaya dilunaskan dalam tempoh 10 bulan, komitmen bulanan sebanyak RM300 terhapus sekaligus meningkatkan tunai bulanan JA kepada RM2,580 pada tahun hadapan. Cadangan yang ketiga atau yang akhir sekali ialah menawarkan pelan perubatan dan kesihatan kepada isterinya. Memandangkan NCA mempunyai lebihan tunai bulanan yang tinggi, beliau amat mampu memperuntukkan sekitar RM150 sehingga RM200 sebulan bagi mengambil pelan takaful perubatan untuk pasangannya. Mengikut kaedah fiqh Sad al-Darya, iaitu menutup pintu kerosakan, langkah pencegahan ini diambil kerana sekiranya isteri beliau jatuh sakit, kos perubatan hospital swasta tidak dilindungi, boleh menghanguskan simpanan bank sedia ada dan melupakan lebihan tunai RM2,280 yang telah dirancang. Melalui pemilihan risiko kepada syarikat takaful, aliran tunai NCA akan sentiasa terselamat daripada risiko inflasi kos perubatan. Seterusnya saya akan beri kepada Faris Ikram. Pada salam sejahtera, untuk perlindungan risiko, saya mencadangkan 3 jenis takaful kepada pelabur ASNB. Yang pertama ialah takaful hayat. Takaful ini penting untuk memberi perlindungan kewangan kepada keluarga sekiranya berlaku kematian atau hilang upaya kekal. Dengan adanya pempasan takaful, waris tidak perlu mengeluarkan simpanan ASNB secara tergesa-gesa untuk menampung keperluan hidup. Yang kedua ialah takaful perubatan. Perlindungan ini membantu menanggung kos rawatan hospital dan penyakit kritikal. Ini dapat mengelakkan pelabur daripada menggunakan dana pelaburan ASNB bagi membayar perbelanjaan perubatan yang tinggi. Tambahan pula bagi jenis takaful ini, saya mencadangkan ialah takaful am yang melindungi aset seperti rumah dan kenderaan daripada risiko kerosakan atau kemalangan. Cadangan takaful ini berasaskan akad syariah seperti tabaruk dan wakalah yang menekankan konsep tolong-menolong serta bebas daripada unsur riba, garah dan mesil. Oleh itu, perlindungan takaful dapat membantu memastikan pelaburan ASNB terus berkembang dan matlamat kewangan jangka panjang dapat dicapai. Assalamualaikum, saya Nukman. Saya akan menerangkan perancangan pelaburan bagi NCA berdasarkan profil kewangan dan keperluan beliau. Berdasarkan analisis, NCA mempunyai lebihan tunai bulanan sebanyak RM2,280. Namun, simpanan kecemasan beliau masih rendah iaitu hanya sekitar 2.3 bulan pendapatan. Oleh itu, fokus pelaburan perlu seimbang antara keselamatan modal dan pertumbuhan jangka panjang. Bagi memastikan keseimbangan ini, portfolio pelaburan patuh syariah telah dicadangkan seperti berikut. Pertama,
40% diperuntukkan kepada sukuk atau dana pendapatan Islam kerana ia lebih stabil dan berisiko rendah. Kedua, 35% kepada unit amanah Islam untuk tujuan pertubuhan modal yang sederhana dan konsisten. Seterusnya, 15% diperuntukkan kepada saham patuh syariah yang memberi potensi pulangan lebih tinggi dalam jangka panjang, tetapi dengan risiko yang lebih tinggilah. Akhir sekali, 10% dikhususkan kepada SSPNI atau tabung pendidikan anak sebagai persediaan pendidikan untuk 3 orang anak beliau. Cadangan ini bukan sahaja mematuhi prinsip syariah tetapi juga menekankan keseimbangan antara risiko dan pulanganlah, di samping memastikan matlamat kewangan jangka pendek dan panjang NCA dapat dicapai. Sebagai langkah pelaksanaan, pelaburan dicadangkan bermula dengan RM600 sebulan daripada lebihan tunai. Namun, keutamaan utama adalah untuk mengukuhkan dana kecemasan dan melansaikan hutang kad kredit terlebih dahulu sebelum meningkatkan jumlah pelaburan. Kesimpulannya, portfolio ini direka untuk memastikan kestabilan kewangan NCA sambil membina kekayaan secara berperingkat dalam jangka panjang mengikut prinsip kewangan Islam. Assalamualaikum, saya Noh Hazianti, nombor metrik A23A1758. Saya akan membentangkan bahagian zakat dan perancangan cukai bagi NCA. Berdasarkan maklumat klien, jumlah pendapatan tahunan NCA adalah sebanyak RM91,000 Malaysia yang terdiri daripada gaji bersih tahunan sebanyak RM78,000 serta bonus tahunan sebanyak RM13,000. Seterusnya, beberapa potongan perbelanjaan asas yang dibenarkan telah diambil kira berdasarkan kadar had al-kifayah semasa maid serta maklumat yang diberikan oleh klien. Selepas ditolak dengan jumlah potongan sebanyak RM46,920, pendapatan yang dikenakan zakat adalah sebanyak RM44,080. Dengan kadar zakat sebanyak 2.5%, jumlah zakat pendapatan yang perlu dibayar oleh NCA ialah RM1,102 setahun. Selain itu, NCA mempunyai simpanan di bank sebanyak RM15,000 dan zakat simpanan yang dikenakan pada kadar 2.5% adalah sebanyak RM375 setahun. Bagi zakat pelaburan, tiada zakat dikenakan kerana klien tidak mempunyai pelaburan yang tertakluk kepada zakat. Secara keseluruhannya, jumlah obligasi zakat NCA adalah sebanyak RM1,477 setahun. Dari aspek perancangan cukai, beberapa strategi dicadangkan kepada klien, antaranya ialah membayar zakat melalui institusi zakat negeri bagi memperoleh rebate cukai, membuat simpanan dalam SSPNI untuk mendapatkan pelepasan cukai pendidikan anak serta meningkatkan caruman sukarela KWSP bagi menambah simpanan persaraan di samping menikmati pelepasan cukai yang disediakan. Akhir sekali, klien juga disarankan untuk terus menggunakan instrumen kewangan yang patuh syariah dan mematuhi Undang-Undang Pencukaian Malaysia. Kesimpulannya, pembayaran zakat membantu NCA memenuhi tanggungjawab agama manakala perancangan cukai yang patuh syariah dapat membantu mengurangkan beban cukai serta meningkatkan kestabilan kewangan keluarga. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, saya Syahmir Ali akan menerangkan perancangan persaraan. Mula kita tengok oleh penilaian kecukupan simpanan persaraan. Simpanan KWSP sebanyak RM80,000 masih berada pada tahap sederhana bagi individu yang mempunyai baki tempoh bekerja selama 25 tahun. Dengan 3 orang tanggungan dan komitmen hutang sedia ada, NCA perlu meningkatkan simpanan persaraan secara lebih agresif. Inflasi akan mengurangkan kuasa beli wang pada masa hadapan, menyebabkan simpanan persaraan sedia ada mungkin tidak mencukupi untuk mengekalkan gaya hidup semasa. Seterusnya, kita akan bercakap mengenai strategi cadangan persaraan patuh syariah. Pertama ialah peningkatan caruman KWSP, iaitu dengan menyalurkan sebahagian lebihan tunai bulanan iaitu RM2,280 ke dalam caruman sukarelawan KWSP. Cadangan tambahan pula ialah sebanyak RM300 hingga RM500 sebulan, memberikan pulangan kompang jangka panjang dan manfaat pelepasan cukai. Kedua ialah simpanan berterusan di tabung haji. Membuka akaun simpanan jangka panjang melalui tabung haji. Cadangan simpanan ialah sebanyak RM200 hingga RM300 sebulan. Ia patut syariah dan sesuai sebagai dana persaraan tambahan. Yang ketiga ialah pelaburan unit amanah Islam, iaitu dengan melabur sebahagian lebihan tunai dalam dana unit amanah dan Islam berisiko sederhana. Potensi pulangan lebih tinggi berbanding simpanan biasa, jadi ia membantu mengatasi kesan inflasi terhadap dana persaraan. Itu sahaja dari saya. Okey, seterusnya slide ini menerangkan tentang pengurusan harta pusaka dan cadangan struktur perancangan legasi yang boleh digunakan
untuk memastikan pengagihan harta dilakukan secara teratur dan mengikut syariat Islam. Okey, so terdapat 3 instrumen utama yang boleh digunakan, iaitu pertama ialah hibah, iaitu pemberian manfaat takaful atau sebahagian simpanan kepada waris yang dipilih semasa hidup. Yang kedua adalah wasiat, yang membolehkan seseorang mewasiatkan sehingga 1/3 daripada hartanya kepada pihak tertentu. Ketiga ialah faraid, iaitu kaedah pembahagian harta pusaka mengikut hukum Islam selepas semua hutang dan tanggungan diselesaikan. Dan kepentingan perancangan ini adalah untuk mempercepatkan pemindahan harta, memastikan hasrat pemilik harta dilaksanakan serta mengelakkan pertikaian dalam kalangan ahli keluarga selepas kematian. Oleh itu, perancangan pusaka yang baik dapat menjamin kebajikan waris dan melancarkan proses pengagihan harta. Berdasarkan analisis yang telah dijalankan, kami telah mengenal pasti 5 komponen utama dalam perancangan kewangan klien. Komponen yang paling kritikal ialah pengurusan risiko dan takaful kerana klien merupakan pencari nafkah utama kepada isteri dan 3 orang anak. Sekiranya berlaku kematian, hilang upaya atau penyakit kritikal, keluarga berisiko kehilangan sumber pendapatan utama. Keutamaan kedua ialah pembinaan dana kecemasan kerana simpanan semasa hanya bersamaan 2.3 bulan pendapatan, sedangkan jumlah yang disyorkan adalah sekurang-kurangnya 6 bulan pendapatan. Seterusnya ialah perancangan harta pusaka, penyelesaian hutang kad kredit dan perancangan pendidikan anak-anak. Oleh itu, kami menyimpulkan bahawa perlindungan takaful perlu diberi keutamaan sebelum matlamat kewangan yang lain. Cadangan utama kami adalah meningkatkan perlindungan takaful keluarga. Cadangan ini selaras dengan prinsip syariah melalui akad tabarut, iaitu konsep saling membantu antara peserta takaful apabila berlaku musibah. Selain itu, pengurusan dana takaful dijalankan menggunakan akad wakalah, di mana pengendali takaful bertindak sebagai wali untuk menguruskan dana peserta secara tulus dan patuh syariah. Cadangan ini juga menepati maqasid syariah, khususnya hifz al-mal, iaitu pemeliharaan harta, dan hifz al-naf, iaitu pemeliharaan nyawa. Dengan adanya perlindungan takaful yang mencukupi, kebajikan keluarga dan kestabilan kewangan klien dapat dipelihara sekiranya berlaku perkara yang tidak diingini. Berdasarkan analisis keseluruhan, tindakan yang paling kritikal adalah mengurangkan liability jangka pendek melalui pelunasan hutang kad kredit sebanyak RM5,000 kerana ia memberi impak langsung terhadap kedudukan aliran tunai klien. Seterusnya, pembentukan dana kecemasan sehingga mencapai 6 bulan pendapatan perlu diberi keutamaan bagi meningkatkan daya tahan kewangan keluarga terhadap sebarang risiko yang tidak dijangka. Dalam masa yang sama, perlindungan takaful perubatan untuk pasangan dicadangkan sebagai langkah mitigasi risiko bagi menggalakkan gangguan terhadap kestabilan kewangan akibat peningkatan kos rawatan kesihatan. Setelah asas perlindungan kewangan diperkukuhkan, lebihan tunai boleh dioptimumkan melalui simpanan pendidikan anak-anak menggunakan instrumen pelaburan patuh syariah seperti SSPNI atau Unit Amanah Islam. Bagi memastikan kesejahteraan kewangan jangka panjang, perancangan persaraan serta pengurusan harta pusaka melalui instrumen seperti hibah dan wasiat turut perlu dilaksanakan. Secara keseluruhannya, pelan tindakan ini disusun berdasarkan tahap keutamaan, kemampuan kewangan semasa klien dan prinsip pengurusan risiko yang selaras dengan objektif syariah. Secara keseluruhannya, analisis menunjukkan bahawa Encik A mempunyai kedudukan kewangan yang stabil dengan nilai bersih positif dan lebihan aliran tunai yang baik. Namun, beberapa isu kritikal seperti dana kecemasan yang rendah, hutang kad kredit dan jurang perlindungan takaful perlu diberi perhatian. Melalui pendekatan perancangan kewangan Islam,
Cadangan yang diberikan bukan sahaja bertujuan meningkatkan kekayaan, tetapi turut menitik beratkan pematuhan syariah, pengurusan risiko dan kebajikan keluarga. Pendekatan ini selaras dengan maqasid syariah dalam memelihara harta dan memastikan kesejahteraan kewangan yang mampan.